Tengok. Pandai je anak aku, nampak? Dia pun je lah santai duduk kat situ dengan satu kipas angin kecil ni, nampak tak? Memang betul kau tengok ah. Wah, santai kau kau duduk situ So yang ini, kipas angin ni memang sangat-sangat praktikal. Angin dia sangat-sangat kuat. Yang ini digunakan bateri macam ni saja tau. Yang aku beli ni 2 biji bateri punya. Dia ada yang 1 biji bateri, ada yang 2 biji bateri. Yang ni harga dia tak mahal, tapi bateri dia, sungguh aku cakap kau orang, tahan lama, angin dia sangat-sangat kuat. So dia ada 2 speed. Dia ada 2 speed. Satu nombor 1, satu lagi ni nombor 2. So jadinya dekat nombor 2 letak kat sini tengok. Muka. Kena muka dia. Kena muka dia kan. So yang ini anak yang bungsu akulah. Yang kecil sekali lah ni. Kecil pun tak kecil dah, darjah 2 dah ni. So jadinya yang ni aku nak recommend kat korang. Okay, untuk korang santai-santai, korang nak gunakan kipas ke apa semua, korang boleh beli kipas ni. Korang jenis menjaga bazar, menjaga pasar malam ke apa semua sekali, korang kena beli kipas ni. Sebab kipas ni memang betul-betul function lah, senang cakap. Okay, so yang ni aku letakkan dekat dalam beg kuning. Korang grab sekarang kipas ni, sebab kipas ni memang betul-betul function. Material dia besi, solid semua sekali. Okay, letak kat dalam beg kuning. Dia ambil sekarang.